This week on Live at Tinker. Lemon. Itu memang air kegemaran. Oh ya ke? Dia memang suka madu lah. Awak jangan macam-macam. Cakap padi. Padi. Ya, cikgu, papaya. Everybody knows it's papaya. Papaya Malaysia national fruit. Ya. Setiap butir beras dekat telur pun ada umaminya. Tidak tertinggal sebutir pun. Betul tak sebutir beras tu ibarat setitik peluh petani? Nah, Nampak apa set belakang ada logo One. Ya, selamat datang ke Live at Tinker. So minggu ni kita lain sikit. Kita berada di Masjid Damansara Perdana. Yes. Apa kita buat kat sini? Hari ni kita nak shoot takbir raya untuk Astro punya official lah, takbir raya. Kita ada 24 talent daripada Alpha, daripada drama Astro, daripada tim radio, JMWA. So kalau nak tengok nantilah takbir raya 2026. Raya nanti. Raya 1 Syawal. Kenapa pilih tempat ni, masjid ni? Lawa ke? Sebab dekat dengan rumah ni. Dekat rumah ni. Dekat dengan rumah ni. Sebab tu lah. Tak ada. Sebab masjid ni cantik lah. Nampak tu kat lah. Pemandangan puasa kan? Tebuk aku. Bukan. Bulan puasa kan? Kalau boleh kan, kau makan satu makanan dan satu minuman. Apakah ia? Full bulan puasa. Untuk berbuka, yes. Kalau minuman, aku nak sirap, bandung, laici, cincau, soda. Apa ni? Satu je? Tak, dia dalam satu. Oh, ya ke? Sirap, Sirap, bandung, laici, soda. lepas tu dia pakai air soda. Okay. Letak cincau, letak laici. Sedap weh. Sedap nak Tak mampus. puasa lagi pun dah terliur. Kalau makan, tak kisah apa-apa kan? Ke tak biasa puasa? Ni kat nasi kandar lah kot. Kandar biasa makan Sebab tengah hari nasi tau. kandar tak. Sebab dia macam perfect tau. Dia macam kau ada nasi, kau ada kandar. Dia boleh beli ayam atau daging. Satu makanan, satu minuman. The whole puasa. Kau nak makan apa dan minum apa? Biasa yang susah ni macam jarang puasa lah. Macam-macam sangat pilihan. Tabak daging. Setiap hari. 30 hari. Habis aku boleh hadap lah benda tu setiap hari dulu. Sama-sama aku puasa 35 tahun ni. Apa? 35 tahun dia puasa. Ya, 35 tahun. Sejak lahir. Sejak lahir masa. Lain dah puasa siut. Tabak air honey lemon tak? Kenapa ni lemon lah? Kau memang minat, Refreshing tu, kau memang refreshing. minat madu ke apa? Suka madu. Ajar. Best suka madu. Tabak kuah kari ke kuah yang merah tu? Kau merah je tak? Nah, kuah merah no. Tim kari. Ke makan dengan gula? Apa? Gula lah? Orang Kelantan makan dengan gula? Tak. Kelantan tak lah, tak. Kalau Ajar diberi peluang, satu makanan, satu minuman untuk sepanjang bulan puasa, Ajar nak makan apa? Sebab band, dia nak makan murtabak je. Tengok muka macam mutabak. Makanan saya nak mi kari. Tapi spesifik mak saya yang buat. Oh, hari-hari lah Mak Ajar kena mak saya masak. kena masak mi kari. Bulan puasa kan, dia macam mak Ajar jarang sikit lah buat mi kari. Tapi kalau bulan puasa tu macam wajib akan ada hari yang dia akan buat mi kari. Memang menu wajib Macam berbuka. menu wajib berbuka, betul. So dia macam orang cakap apa, dia more to memories lah. Okey, kalau minuman, Saya tak boleh lah kalau tak ada kopi. kena kopi. Kopi ke? Kopi apa? Latte lah. Latte. Ais latte. Tapi tu lah, kalau makan tu 30 hari gastrik wak. Ya. Ben nak ni honey lemon. Itu memang air kegemaran. Oh ya dia ke? lah. Dia memang suka madu lah. Awak jangan macam-macam. Awak jangan macam-macam. Kita kat masjid. Jangan sampai ada orang yang mendirikan masjid baru. Tengok tu, kat situ kita ada pelamin. Cikgu, so memandangkan besok kita akan actually tonight's a flight. I'm gonna go to Tokyo. Okay, why are you getting me? Okay, I'm not getting you anything yet. I'm gonna show you the idea yang kita akan bawakan ke Tokyo. I don't want to know about your idea. I want to know what you're getting me. Pula cikgu deh. Cikgu, this is the idea that I'm supposed to show you. Okay, what? Where? Okay, so basically when we go to Tokyo, we're gonna meet the cast. Kita akan interview diorang One Piece. of One Piece. So, Ni apa? Main cast ke sub-sub punya cast? all the main cast only, please.
Sub-sub cast tak main lah cikgu. Okay. So 5 main cast. So diorang kena tengok the devil fruit. Basically devil fruit is a really famous thing dekat One Piece. So we made our own Malaysian version of devil fruit. Okay, so I'm gonna show you. Apa buah-buahnya? Okay, buah dia adalah buah salak, papaya, mangosteen, durian dengan buah dabai. Siapa tahu buah dabai tu apa? Buah dabai. Siapa daripada Sabah Sarawak? Where's my Sabahan Sarawak? Tak ada, sini tak ada. Buah tak dabai. apa. Okay. So, did you bring the fruit? I did. So the fruits are all here. Okay, ini semua hasil kerja. Nanti you will present to them in this box lah. Yes, I'll present it in this box. Okay. So this is the box untuk One Piece lah. Sama lah, it's like a chest box yang kita jumpa dekat Malaysia. Guys, you wanna come and see? I'm gonna reveal it. Jom wait, any One Piece fan kat sini? Siapa One Piece fan? I tengok Love Action je, sorry. Ni mesti sebab Macan You kan? Yelah, I sebab Macan You lah. Lah, Macan You je. Tak adalah. Sekarang ni ada durian Mac ke? Yun. Yes, durian pun ada. Mac Yun. Macan You? Macan You. Mac You tu lain cikgu. Ni Macan You. Okay. So I'm gonna present to them, and this is all the devil's fruit from Malaysia, tapi exist dalam One Piece world. Okay. These are all made by local artists. Yay! Buah dabai. Ni bukan buah dabai lah cikgu. This is papaya. Papaya lah, ni Takkan tak salak, nampak macam papaya. Ni buah apa? Anggur lah. Jat, nampak macam anggur ke? Salak. Nampak macam anggur ke? Salak. Ni buah dabai. Dabai. Buah dabai. Dia famous dekat Sabah dengan Sarawak. So it's like our East Malaysian friends. Durian. Yang sini durian. So sekarang ni Daniel, Okay. masalah dia kalau orang Malaysia pun tak boleh cam, masalah macam nak cam? It's because korang bukan daripada Sabah Sarawak. So yang lain-lain pun. Orang pun bukan dari Sabah Sarawak. Jap, jadi buah salak korang tak tahu ke? Dia tahu apa? Buah salak tahu. Buah salak, okay. The snake fruit. Mangosteen, papaya, Yes. durian. Tu, dia tahu. Apa? Mangosteen juga. Manggis. Okay, sekarang ni kita nak pergi. Diorang nak start takbir lah. Okay, diorang nak start takbir raya. So, saya akan lead lah takbir raya ni. Saya akan menggunakan formation 1. Sudah gila kau. Ada eskalator. Pasti korang ada eskalator tak ada? Masuk ni. Oh, tengok kepala kau. Pada mana? Inilah Masjid Damansara Perdana. Kalau buat nikah kat sini lawa kan? Lawa. Kan? Kelantan ada ni masjid macam ni? Ada kat Kelantan? Rasa kan? Siapa kat sini orang Kelantan? Aku tak cukup duit ni. Dapat 200 pun okey tak? Kenapa? Saya takbir hari ni. Dia cakap dia tak cukup duit, dia nak cari orang Kelantan. Kita dah jumpa orang Kelantan. Ya. Ramai orang dah claim air. Ya? Dah claim tangkap air. So dia seorang boleh kena tangkap berapa kali? Sehari sekali. Hari ni dah ada orang tangkap? Tak ada lagi. Dapat 100. Dia tanya si orang Kelantan ni gitu. Ya, Assalamualaikum Malaysia. Selamat Hari Raya. Maaf Zahir dan Batin. Yes. Kita di shooting Takbir Raya Astro 2026. So hari ni semua line up ni akan ada dalam semua title-title Ramadan dan juga Raya kita tahun ini. meriah. Yes, Meriah. Merayakan Hari Raya. Tapi yang akan lead kita lah abang Muallim Muda. Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah. Sama dengan juara Muallim Muda Anas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Macam mana? Alhamdulillah sihat. Kehidupan selepas menjadi juara. Sangat meletihkan sebenarnya. Habis je live final tu, terus pergi ke Terengganu. Assalamualaikum Terengganu. Ya. Untuk panel tazkirah malam Jumaat ex Meletup Moreh. Lepas tu balik terus ada interview Zayan, Sinar. Hari ni ada takbir raya. Lepas ni tak tahu lagi apa lagi yang mengejar sebenarnya. Tapi kami dalam 2 hari lagi akan ke Mekah untuk syuting 5 episod dengan finalis semua Muallim Muda. Seronok. Berapa hari kat sana? Sana ada dalam 12 hari kita di Mekah. 12 hari. Itu sebenarnya hadiah untuk finalis. Dan Astro buat shoot sekali lah untuk kita punya pelaksanaan umrah, dan ada beberapa sirah yang kita nak shoot di sana insyaAllah. Kalau tahu itu hadiah saya masuk lah. Kan? Apa nak nanti season 2 lah? Season 2 InsyaAllah. Okay, saya ada soalan. Okay. Untuk bulan Ramadan kan, dia beri peluang untuk pilih satu makanan dan satu minuman sahaja bulan puasa, sepanjang bulan puasa. Sebenarnya kalau Ramadan ni saya kurang makan sebab setiap kali Ramadan saya terlibat dengan bertugas untuk imam tarawih. So saya lebih memilih untuk kurma. Kurma pula yang saya selalu makan ketika Ramadan adalah kurma Mekjul. Kurma Mekjul ni tak pernah dengar kan? Kurma Mekjul ni adalah kurma Palestin. Dia daripada tanah Palestin. Sebiji dia besar 3 jari. Besar.
Kau makan waktu buka puasa, waktu sahur, kenyang sampai buka puasa. Kurma McJool ni dia menarik, dia sedap dan dia tak terlalu heavy sangat. So dia boleh menjaga kita punya perut kita sampai ke buka puasa. Kurma McJool. Dan juga saya suka minum air teh pekat yang kosong. Sebab sebenarnya teh pekat kosong ni waktu sahur dia menguatkan energi kita. Okay, boleh cuba tips tu. Saya ingatkan kurma tadi ayam masak kurma ke apa? Tak, bukan. Bukan ayam masak kurma. Kurma McJool, sebut saya McJool. Okey, bagus. Mana nak dapat kurma McJool tu? Kurma McJool ni ada je kat mana-mana, cuma kena pilih. Dia kurma McJool ni ada banyak keluaran. Kalau boleh pilih yang Palestin. Kalau yang California dia macam terlalu manis sangat. Dia macam Musang King. Biji dia kecil je. Biji kecil, isi besar. Mahal tak? Mahal. 500 gram dah 45-49 ringgit. Boleh try sebab saya tak pernah try. Kalau nak try boleh pergi dekat Ustaz punya beg kuning. Cuy. Beg kuning. No, These are all by local artists. Daniel, kau tunjuk kat orang yang tak tengok One Piece memang susah. Orang yang tengok dia faham kenapa ada shape macam ni. Sebab Devil Fruit dia memang macam gitu. Okay, so she's a pure fan. So dia tahu. Apa tu manggis yang Jess pegang. Weh, itu macam terung lah. Okay, so nanti diorang kena buat apa? Okay, so basically they just have to guess like which of these are king of the fruit and which could possibly be Malaysia's national fruit. Papaya. I know you hate the idea of it. Yeah, see, cikgu, papaya. Everybody knows it's papaya. Papaya Malaysia national fruit. Yeah. Okay. Cikgu Adli tak tahu. Dia kata durian. Ya Allah, Google je bos. It's papaya. Chat GPT. Apa national fruit of Malaysia? Yes. Okay. Papaya. National fruit. Why you don't know? How do you not know? Hari tu meeting, Dah cakap durian. papaya. Apa? According to who? Baca according to who? No, cikgu. That's the thing. Everybody knows it's papaya. It has been for the longest time. That's not true. How is everybody wrong and you the only one right? Yeah, that's right. Thanks, Jess. Cakap mana ada national fruit? Dia ada king of fruit which is King of fruit Durian. King of fruit durian. Durian memang orang tahu. Malaysia fruit is papaya. kat mana? Dia orang tu siapa? No, cikgu, ada betul. Artikel tu ada, dia kata. Kau Google bahasa Malaysia, buah kebangsaan Malaysia, tengok apa keluar. Okay. Tapi undeniably they are in the process untuk make durian our national fruit juga. Yeah. How will I know? Then why you just I don't percaya? even like papaya. Tiada satu buah pun melainkan Apa? Sumpah, we read it somewhere kan? Betul. It's papaya. korang dia lulu. No. It's really papaya, I Izzul, read it. what is Malaysia's national fruit? Memang papaya. Buktikan kat aku. Memang Kat papaya. mana? Aku perlukan fakta. Diisytiharkan oleh siapa, dideklarkan oleh siapa papaya. Which one will be the national fruit yang kau akan tu? Sebab you are representing the country. Well, I'm gonna say probably papaya dengan durian lah. Maybe you should rephrase your question. Out of this, yang mana satu king of fruits? King dekat of If fruits. we look like this, right? Definitely papaya. Betul kan? Yeah. Boleh kena pegang durian? Boleh je, pegang je. Sebab durian ni terlalu comel jadi. Dia by all different artists. No, you just rephrase your question. King of fruits. King of fruits, okay? Sebab you tak boleh declare papaya as the apa buah rasmi negara when it's not. It's wrong. Ni buah rasminya. Someone tolong Google jap. Someone tolong research jap. Aku rasa papaya. Sumpah papaya. Kena tanya kerajaan ke? Papaya kan? Papaya. Nanti aku Google orang kerajaan yang tourism punya ni. Okay guys, kita dah shoot. Sekarang ni kita orang kelaparan. Sekarang dah pukul 12. Kita nak makan, nak lunch. Hari ni lunch apa? Tak tahu lah sebab ni kan. Ini mi special. Ada telur lah special. Korang lapar? Nampak? Kita nak lunch. Janji. Special lunch. Menu hari ni khas daripada Party House. Okay, ini adalah signature meal daripada Party House. Seriously? Serius doh, tak tipu. Yummy gila doh. Yummy kan? Chicken chop rice With egg. with egg with vegetable. Boleh tengok, boleh buka. Wow. Tengok je. Makan. Ya. Wah. Sedap tak sedap. Ini kira best seller dia lah dekat Party House ni. Apa lagi yang ada nak tengok lah. Wah, dia dah bedal dulu. Okay Ash, dan dia dah ambil chicken chop rice. You, I nak bagi scallion fried rice. You tahu scallion apa? Tak tahu apa? Jemput makan sekalian. Jemput makan scallion. Okay, you buka. Okey, buka. Sudah bau.
Oi, sedap. Oh, dia kambing kan? Scallion bukan kambing. Scallion apa? Skeleton ke apa? Scallion sayur tu kan? Apa? Bukan sayur, apa? Scallion. Tu scallop. Whatever lah. Tapi dia sedap kan? Ya, Paddy House ada 3 best seller from the wok section. So dia ada scallion fried rice, petai fried rice dengan satu lagi Cantonese style noodle. So hari ni dia belanja kita scallion fried rice lah. Oish, thank you lah Paddy House. Sebab saya memang suka makan scallion. FYI, selain daripada chicken chop rice dia punya signature dish dengan 3 wok section punya best seller, dia ada juga handmade butter roll dengan handmade butter cake pun dia punya. Handmade, bukan mesin. bukan Tangan. Oh. Sorry. Silakan. Maafkan saya mencelah. Makan sedap tak? Macam mana? Nampak macam tu. Makan apa tadi? Makan apa tadi? Makan nasi goreng kambing tapi saya letak kambing kat sini. Satu. So ada orang yang lelaki dia dapat kambing extra. Sedap lah. Sebab saya tak makan daging. Maksudnya ada orang dah ambil tu. So Paddy House ni sedap lah? Paddy House sedap gila. Oh my god. Saya rasa macam dapat rasakan Malay cuisine. Sangat high standard punya makanan. Dia punya nasi tu, setiap butir beras tu rasa. Setiap butir beras tu ada umaminya. Okay, nah ambil. Allah, okey. Siapa nak lagi? Setiap butir beras dekat telur pun ada umaminya. Tidak tertinggal sebutir pun. Betul tak? Sebutir beras tu ibarat setitik peluh petani. Nah, so kita orang memang habiskan dengan sebutir tu. Korang makan yang ni je lah tadi? Makan ni. Ni tak try? Sebab kita lelaki dia lebih kepada kambing lah. Yes, kita lagi. So perempuan lebih kepada sayur lah. Makan sayur sekarang. Paddy House sebenarnya kalau nak tahu dia dah ditubuhkan since 2006. So sekarang 2020? 26? So masih dah 20 tahun. 20 tahun? Yes, 20 Lama tahun. gila Celebrate Paddy. anniversary dia. Woo. Oh, so dia celebrate dia belanja kita makan Dia belanja kita makan lah. Dia punya benda dia belanja kita. Ya tu. Tu. Patutnya kita yang belanja dia. Kalau nak tahu, Paddy House sekarang dah halal certified dekat 7 branch. Yang lain-lain pun on the way nak halal juga. So selamat lah. Tak perlu risau lah. Tak perlu gusar. Tak perlu was-was. Yeah. Paddy House. Yeah. So macam nak makan lah. Saya macam nak makan chicken chop rice. Korang makan apa? Korang makan apa? Korang makan apa? Terus makan apa? Makan ni, sedap gila sayur dia. Sayur? Terus tahu tak Paddy House ni? Oh, tahu. Apa yang terus tahu? Dia ada dia memang makanan dia macam orang kata fusion lah. Ada western, ada kampung. Sedap. Terus suka yang macam mana? Suka yang tall, dark, handsome ke? Yang putih? Dia kena nasi belauk macam ni. Serius sedap. Sebenarnya sedap nasi goreng belacan. Saya suka nasi goreng belacan. Tapi ni pun sedap juga lah kan? Ni love teruk. Nasi chicken chop ke babe? Nasi chicken chop. Lemon. Ini lah, ni chicken chop rice. Special dari Paddy House. Boleh pilih-pilih. Lain-lain ni. Ni terbalik je. Kalau dia macam ni dia sama. Tak, yang ni tak ada telur. Okey, ambil ada telur. Ustaz, Anas nak makan apa? Ustaz nak makan apa? Ada apa? Kita ada chicken chop rice. Makan? Boleh? Lagi ada bagi? Lagi ni kambing. Kambing, kambing. Kambing, nasi kambing lah. Ini sedap sebab ni daripada Paddy House. Paddy House. Paddy House. Masih banyak boleh. Daripada Paddy House kan ni? Ya. Mu'alim Muda Anas, Mu'alim Muda Ashraf. Kami geng-geng negeri Jelapang Padi. Jadi sentiasa support geng-geng Padi. Paddy House, selagi mana kami kenyang, selagi mana jadi darah daging, selagi itulah saham akhirat buat anda. Nasi goreng Paddy House. Memang nasi dia daripada padi. Nasi daripada padi lah kalau nak tahu. Dah makan? Dah settle? Okey. Macam mana sedap? Makan apa tadi? This one ke? This one? Makan nasi chicken chop tadi. Nasi chicken chop dia. Sedap weh. Salad dia, saya suka sayur. Sedap. Khasiat dia mencukupi? Khasiat dia. Yes, ada karbo, ada protein, ada fiber, mantap. Cukup. Ya, betul. Boleh berlari dia terus. Macam mana guys makan tadi? Sedap. Korang makan apa? Kita orang makan yang ayam tu dengan saus black pepper tu. Chicken chop. Dengan nasi. Ada telur dekat atas. Ada telur dekat atas. Kenyang lah. Nak tidur je ni. Tahu tak siapa yang sponsor tu? Paddy. Saya suka pergi Paddy tau. Suka memang regular customer. Saya branch mana cita-cita? Putrajaya. Oi, laju. Laju lah. Paddy House Putrajaya. Saya buka puasa wajib satu hari kat situ. Tak tahu dia macam apa orang panggil lah tradisi. Macam mana Paddy House punya makanan okey? Saya tak makan lagi sebab saya tunggu kawan-kawan yang lain. Kejap lagi kita tak review lagi sekali. Awak ada kawan? Sampai tidak kak. Terbaik mulut dia ni.
Okay, nanti review okay? Okay, jadi kita review Kita makan ramai-ramai dulu. Okay, bos, seronok makan ramai-ramai Padi House bro. So korang, kalau korang nak tahu, Padi House is the best food in this country, you know. Okay, ke depan. Hey. Okay, so anyway, this is the fruits that we will be bringing lah. Okay. Yang boleh buka tu, sekejap. Oh, ada lagi. This is dah rasa. Ada banyak lagi. Ya, ada banyak Oh, lagi. okay, aku dah tahu. Lock. Yang mana? Lock. Serius dah. Lock. Saya nak That is by Picasaur. So cute. Sorry, thank you Daniel. Okay, now you can go and do your interview because Cikgu. Ni watermelon. It's for the cast. Nampak macam watermelon kan? It's supposed to be durian, but I feel like it looks like watermelon. Sampai gila. Baby. Boleh potong tak? Ambil keluar the thing and then tengok belakang. Oh, tak payah. Apa belakang dia ada logo One Piece. Okay, thank you Daniel. It looks perfectly with my boy darat. Itu untuk artis of One Piece. Aku lagi tinggi daripada artis One Piece. Itu you rasa. Ya Allah, comel Because je you ni. know One Piece. I know. You are two piece. Aku kat depan muka. Sorry, One Piece cannot keluar weh. Tapi sumpah yang ni comel. Comel gila. Can you ask them to make a new one for us? Of course can. Can I? Okay, two of us. No. Not us. For me. Two of us. I already asked for you. Okay. Don't be so bad. Dia seorang. No, tak boleh. Maybe you know what? Tinker collab dengan that artist. Tak nak, I nak ni dulu. Then I think about it. So bila nak pergi? Malam ni nak pergi. Okay, so you're gonna interview the cast berapa orang? 5. It's gonna be Maken Yu, Inyaki, Emily dengan Usop dengan siapa? Dia ada guy. Aku tak ingat semua nama dia orang. So it's like a 30 minutes H-Live present. That's right. One Piece. 30 minutes H-Live specials nanti. Okay. So it's gonna be fun feel. Ada banyak benda. Not just the devil fruit. Akan ada benda-benda lain juga. And semua engkau akan shoot sendiri, right? Yes, betul. Menggunakan mana kamera aku? One man show. Menggunakan kamera ni je weh. Compact cam ni je. So tak tahulah jadi apa. But I think can lah, boleh lah. Jangan cakap I think can, nanti tak boleh TX. Boleh. Can. Confirm. Ni pernah keluar kat TV ni, guna cam ni. Banyak berjasa ni. So wish me luck. Alright. Cik O, approve Tu aku nak tu Okay Dah. Jangan pengalaman lama. Pening lah cikgu ni. Picasso. Apa durian? Maksudnya dia lain. Ni durian ke? Bukanlah. Ini macam tembikai lah. Yeah, it's supposed to be durian. But that's the thing. I told the artist to make a 3D print. Ni, Tapi nama dia dia- nampak macam tembikai. Ni bedroom visual. Oh, lain-lain dia punya ni artis. Dia nak bagi artis kan? Aku nak ni je. Janganlah. Nanti kan dia cakap dia bagi you. Nanti tak diisi lah bos. Fuse. Cikgu, apa ni? Game mana cikgu? Isi dia mana? It's not durian without isi. Dia puasa. Perut dia kosong. Tak. Ni kalau hilang ni puasa ke puas? Hai. Have a safe journey, Daniel. Thank you. Yes. Looking forward for the show. The Alright. show best. It's gonna be fun. Okay. I hope it's gonna be fun. What do you mean? Risau tak? I expect to be fun. Tak ada hope. Kami Alpha Bang Mona Lisa. Wih, sekarang berapa dah Zul? Sekarang dah 3 lebih. Lepas Tak payah nyanyi. Sekarang ni kita dah pukul 3 lebih, tinggal Alpha je kita nak shoot. Tapi kita nak minum petang dulu kan Zul? Kita ada high tea. High tea. Kalau bawah ada low tea. Low tea. Kalau tengah-tengah mid tea. Tengah-tengah ada low key. Kita nak minum petang apa ni? take it or leave it. Saya Kami Alpha. Yes. Jadi parah kau nak edit. Oh, Padi House lagi guys. Baru sedap. Kita ada Alpha. bukan makanan ni. Okey, kita ada roti telur. Orang panggil apa? English? French toast and bersama dengan kaya. Tak payah tengok situ sangat. Kaya English kaya agak. Rich. French toast, butter cake dan juga butter roll. Yeah. Daripada Padi House. guys. Exactly. Kita ada air juga. Kita ada air ke? Air padi ke? Teh padi. Guys,
T.O. Padi. Okey Zul, kau nak tahu tak? Padi House ni ditubuhkan pada 2006. 2006? So Padi House ni dah 20 tahun dah bertapak kat Malaysia. 20 tahun dah. Dia dah remaja lah sekarang ni. Remaja? Dia dah you lah, budak you lah sekarang. Okay, Padi House ni dia ada banyak branch. 7 dah certified halal. Yang lain on the way. Lain semua dalam proses lah. So kau minat tak apa yang kau depan mata kau ni? Ya, aku macam nak makan sekarang. Boleh ke? Boleh. Sila makan. Baiknya. Padi House. Thank you Padi House. I memang suka makan French toast. Sedap dia bau dia. Dia bagi kaya. Ni biskut gula tarik dia. I tak tahu apa sebab okey, cerita dia sebab kita tak pernah tahu biskut apa tadi? Gula tarik. Biskut tarik. Okey. Biskut gula tarik tu apa? Aku macam tak pernah lah dengar. Sedapnya. Ada inti guys. Ada inti guys. Makan je lah. Sedapnya. Sedapnya. Bukan biskut yang Sedap. Okay, thank you Padi House. Butter cake dia saya gila. Butter cake dia lembut. Buttery. Semua handmade tau tu. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Sedap gila. Dah makan dah? Makan dulu. Okay. Sedap. I suka sebab dia macam rasa savoury, manis juga at the same time. So, various of flavour. Sedap. Cakap padi. Padi!